Hai. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, duduk. Terima kasih. So, hari ni hari apa? Hari Isnin. Betul, ada kat sini kan? Hari Isnin. Okay, bersemangat ya Adil. Hari ni 15 Bulan 6. Jun, betul. Okay, so hari ni kan kau nak belajar apa? Hari ni kita belajar seni yang sangat-sangat menarik. Tak sabar kan nak belajar Adil? Tak sabar. Okay, so sebelum itu cikgu nak tanya ni, apa yang korang nampak dalam kelas ni yang ada garisan? Tahu tak apa tu garisan? Garisan je macam mana tahu? Garisan, ada garisan macam ni, ada garisan macam ni, ada garisan macam ni. Okay, cuba kalian cari garisan dalam kelas ni boleh? Kan ni ada garisan apa? Barisan lurus. Lurus, betul, lurus. Boleh tak Aidil datang sini? Okay, so ni garisan apa Aidil? Ini garisan tebal. Tebal. Kalau yang ni? Saya tak pasti dah, cikgu. Dia lagi Besar. besar, lagi tebal kan? Lagi tebal. Betul. Bagus lah Aidil. Tepuk tangan. Okay, sekarang kita tengok ada apa yang dekat luar sini. Ada bas. Ada bas. Bas tu ada garisan apa yang kamu nampak? Tak tahu lah, cikgu. Tak tahu, dia kan ada garisan lurus kan? Ada. Ada tingkap dia semua tu. Ada apa lagi? Garisan tebal. Tebal. Dekat mana? Dekat logo bas. Oh, logo bas tu. Okey. Ada apa lagi? Dekat pokok ada apa? Ada. Ini pokok ada apa? Ada daun. Daun tu ada garisan apa? Oh, garisan melengkung. Melengkung. Melengkung kan? Macam tu ke? Dia punya ni pun ada garisan. Garisan apa? Garisan cabang. Cabang. Garisan cabang. Garisan cabang. Berpanjang. Okay, so yang tu dekat luar. Okay, so kalau dekat dalam kelas ada apa? Ada papan putih. Papan putih. So, papan putih ada apa garisan dekat sini? Dia punya ni garisan tebal. Tebal ni dia punya bingkai tu. Okay. Ada apa lagi? Dia pula yang jawab. Ada apa lagi? Macam sama je semua, cikgu. Macam sama. Okey, saya ambil pemandang ni. Pemandang ni. Okey, yang ni. Ikat. Okay, so di sini Aidil cuba sentuh. Yang ni ada garisan apa? Garisan bulu-bulu. Bulu-bulu? Ya. Wah, jawapan yang menarik. Nanti kita tengok betul ataupun tidak ya Aidil. Okey. Okey, baguslah orang. Okey, tepuk tangan. Jadi, hari ni kan kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang garisan. So, cikgu akan tulis tajuk tu dekat atas ni. Garisan. Garisan. So inilah tajuk kita dalam test tema 1, tajuk 1. Garisan. Garisan. Ulang semula. Garisan. Okay. So hari ni kan cikgu dah sediakan satu buku yang besar. Wow, besar macam tu tau. Tahu tak apa yang dekat dalam ni? So hari ni kan kita akan tengok apa dulu? Kita akan tengok garisan. Mana garisan dia? Mana garisan dia ada? Ada. Tak ada. Garisan itu dekat sini. Garisan dekat sini. Okey. So saya letak kat depan kalian tahu garisan ni.
cuba baca ni apa? Garisan. Garisan. So, yang ni apa? Jenis garisan. Okey, jadi kita akan tengok garisan yang pertama. Okey. So, ni garisan apa? Garisan kasar. Garisan kasar. Okey, yang mana satu garisan kasar dekat sini? Ini ke? Yang ni, Aidil, dia rasa betul tak garisan ni? Ni, oh garisan kasar. So, apakah ciri-ciri garisan kalau kamu kata ni garisan kasar? Sebab gambar tu nampak macam kasar. Kasar dan dia tak nipis kan? Dia mesti yang kasar-kasar. Apa lagi ciri-ciri dia? Macam terkeluar. Oh, terkeluar. Dekat bahagian mana yang terkeluar? Tak ada atas dia, bawah tu. Oh, okey. Terkeluar. Okey. So, boleh tak Aidil tambah dekat sini? Dekat sini. Okey, so kita ulang semula yang ni. Garisan kasar. Okey, betul. Okey, seterusnya garisan apa? Garisan berkaca. Garisan berpacar. Aidil ulang semula. Garisan berpacar. Berbaca. Okey. So di sini kan. Di manakah garisan berbaca? Okey, tick dia kan. Oh, bisyu-bisyu. Ni. Ni Kan? Betul tak cikgu? Okay, yang lain rasa betul tak ni garisan berbaca? Betul. Betul. Jadi apakah ciri? Itu apa? Mercun. Macam mercun kan? Apa lagi selain mercun? Ni macam sinaran matahari kan? Kalau kita pandang dekat matahari kan silau. Oh, dia macam tu kan? Apa lagi? Bunga, cikgu, bunga. Bumi berbaca macam tu. Boleh juga. Okey. So kita kata ciri ni apa? Berbaca kan? Sama seperti nama dia. Okey, betul. So kita cuba tambah dekat sini garisan berbaca. Yo, boleh tampal. Hebat oh. Okey, so yang ni garisan berbaca. So kita ulang semula. Garisan Berpacar. okey, bagus. Jadi seterusnya kan saya nak uji kalian. Seterusnya yang ni. Yang ni apa pula? Warna-warni. Warna-warni, selain warna-warni. Kita tahu. Kat sini. Cuba sentuh yang ni. Dia bulu-bulu. Bulu-bulu, bijaknya idea je. So garisan bulu-bulu ni kan, dia idea dekat mana? Dekat baju. Dekat baju. Dekat mana lagi? Tahu lagu ni. Kat dia. Okey. Jadi kita cuba sentuh yang ni. Okey, idea sentuh. Idea sentuh. Kita cuba sentuh Jadi kita cuba sentuh yang ni. Okay, sentuh yang ni Nampak lah. Adil. Dan yang lain. Okey, kita ambil giliran satu-satu. Okey. Sentuh kan? Bukan main. Sentuh, betul. Kita sentuh. Okey. Sakit loh. Okey. Cikgu tengok ni, cikgu. Tak boleh ya. Kita kan kawan kan, betul tak? Okay, so Aidil sentuh. Aidil seorang je yang sentuh sekarang. Okay, rasa apa? Bulu-bulu. Okay, ulang Garisan Garisan berbulu berbulu
garisan berbulu. Garisan berbulu. So kita kena tengok ciri-ciri garisan berbulu ni. Contohnya apa Contohnya dekat tali ni kan tadi yang kalian sentuh ni kan. Okey, apa lagi yang berbulu? Ni. Oh yang ni Oh bijaknya Aidil. Kau punya ada kan? Masing-masing sentuh bahagian yang ada ni. Oh yang ni bukan. Ni macam ni cikgu. Betul lah. Tengok. Bintang ni dia terpacak. So ni bulu-bulu kan. Ciri dia bulu-bulu. Okey, apa lagi yang bulu-bulu? Yang ni juga. Tengok kan. Bulu-bulu. So yang ni bulu-bulu juga kan ciri-ciri dia. Okey. So yang ni garisan berbulu-bulu. Garisan berbulu-bulu. Okey, so seterusnya kita akan tengok apa? Garisan nipis. Cikgu pun tak tahu mana garisan nipis. Boleh tak kalian bantu saya mencari di manakah garisan nipis ni? Mana satu garisan nipis? Cikgu ni nak jawab. Kamu nak jawab ke? Tak nak. Tak nak. Okey, kita cuba tengok mana garisan yang nipis. Ni kot. Yang ni garisan nipis. Yeah. So betul lah ni garisan nipis. So cuba tambah dekat sini sebab kamu yang jawab kan. Okey. Sampai nenek elok lah. Okey, cikgu rasa okey je Aidil. Okey. So ni garisan nipis. Garisan nipis. Okay, so garisan nipis, apa yang kalian nampak dekat garisan nipis ni? Yang Halus halus. je. Halus macam mana? Macam Halus macam tu kan? Macam benang. Macam benang. benang kan berbulu. Tapi dia kan macam So maksudnya benang ni kan, dia ada garisan berbulu dan juga dia bersifat nipis. So kalau berbanding dengan apa yang Aidil sentuh tadi kan, yang apa? Ni panggil apa? Tebal. Tebal. Aidil kata apa? Besar kan? Okay. Kalau berbanding yang tu kan, yang tu dia lagi tebal dan besar. Tapi yang ni kan, dia hanya nipis je. Kecil je. Okay. Jadi apa lagi yang ada dalam sekeliling ni yang kalian nampak ni kecil je? Rambut dia. Rambut dia nipis. Betul. Rambut dia nipis. Okey, tinggal dua lagi. Dua lagi. Okey. So kita search dulu ni. Garisan tebal. Garisan tebal. Okey, yang manakah garisan tebal? Yang mana? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Dia nak jawab cikgu. Dia nak jawab. Saya rasa yang ni. Yang ni garisan tebal. Garisan tebal. So betul, kita tepuk tangan. Okay, so kalau seperti yang cikgu cakap ni kan, garisan nipis macam ni juga. Tapi garisan tebal, boom. Tebal. Macam yang Aidil sentuh tadi. So apakah objek ataupun apakah barang dekat sini yang kamu nampak dia ada garisan tebal? Ni cikgu. Dia punya petak-petak. Petak-petak tu tebal kan? Aidil macam mana tebal? besar. Besar macam ni. Macam ni kan? Betul. Apa lagi yang kalian rasa ada dekat sini tebal? Yang tepi whiteboard tu. Tepi whiteboard ni kan, yang pingkan ni kan, tebal juga kan? Betul. Okey, akhir sekali. Yang ni kan apa? Ciput. Ciput. Siput. Lollipop. Okay, so yang ni, yang garisan yang terakhir.
Garisan ni apa je? Nampak macam apa? Ciput. Ciput. Okey, selain ciput. Sebenarnya siput tau. Cikgu lollipop. Lollipop. Apa lagi? Tu lollipop coklat ke? Coklat. Coklat ada bentuk ni, garisan ni ke? Ada cikgu. Oh, ada. Cikgu tak pernah makan. Dekat pasar malam. Pasal malam banyak. Nanti kalian beli untuk cikgu boleh? Tak boleh. Dia boleh. Asal mereka dinding pula. Okey. Okey. Kita kena baik-baik ni. Jangan gaduh So nanti cikgu yang beli untuk kalian boleh. Ni. Janji. Okey, janji. Saya janji di sini saya akan bagi coklat. Kalau kalian dengar cakap cikgu boleh? Boleh. Boleh kan? Okey. Apa lagi? Apa? Okey, contohnya lah cikgu bagi contoh Kan dekat rumah kakak ada nyamuk datang. Oh, saya tahu. Ubat nyamuk. Ubat nyamuk, ada tahu tak apa tu ubat nyamuk? Yang busuk tu, yang kalau contohnya kalau nyamuk tu datang kan, mak ataupun nenek atuk kan, dia akan keluarkan sesuatu macam ni. Dia makan. Luka-luka, lepas tu dia akan kan api supaya ada asap tu keluar. Nyamuk tak suka, Warna hijau tu ke cikgu? Warna hijau, ada pernah tengok Benar, pergi makan. Saya pergi makan. Sampai makan, tak boleh tu ada. Kau apa dulu ni makan? Nanti ada Tak lagi. lah. Ingat lollipop. Okey, nanti tak ada coklat. So yang ni kan tak boleh makan ya, nanti sampai perut. Masuk hospital. Tapi dia kata kat saya boleh makan. Tuding. Okey, so cikgu bagi tahu di sini ubat nyamuk itu tak boleh makan tau. Kalau makan kena masuk hospital, nanti kena cucuk di sini. Sakit kan? Benar tak? So ingat apa-apa pun tak boleh main masuk mulut je. Okey. Okey. So siapa yang jawab soalan ni tadi? Aidil Okey, Aidil. Cikgu dia tu. Cikgu tengok ni. Nanti tak ada coklat. Nak coklat tak Aidil? Nah. Okey, nak kan? Okey. Ulang Cikgu sebut apa? Kalian sebut apa Garisan. Garisan. Berlingkar. Berlingkar. Garisan berlingkar. Garisan berlingkar. Okey, jadi yang ni merupakan garisan berlingkar. So apa ciri-ciri dia? Pusing. Pusing sampai tak ada penghujung kan. Aidil nak kita tengok So yang ni merupakan jenis garisan yang cikgu nak ajar kalian hari ni. Tak iya. So kita ulang semula nak coklat ke tak ni? Nak. Kalau sekali lagi cikgu tak nak beli coklat dah. Okay, so kita ulang semula. Garisan kasar. Garisan kasar. Garisan berpacar. Garisan berpacar. Garisan berbulu. Garisan berbulu. Garisan nipis. Garisan nipis. Garisan tebal. Garisan tebal. Garisan berlingkar. Garisan berlingkar. Okey, jadi tangan tu. gaduh lagi ni. Cikgu sedih. Cikgu kecewa tak nak bagi coklat dah. Tak boleh. Cikgu dah. Jangan tunjuk-tunjuk, okey? Kan kawan tak suka. Tengok. Kawan buat tak suka kan? Okey. So, kalian boleh ingatkan ada garisan apa? Okey, boleh kan? So, cikgu nak cuba uji sikit nak uji siapa ni? Ni dia. ID. Okey. ID cikgu. Siapa yang tunjuk orang sini bagi dia dulu? Tadi siapa yang tunjuk? Dia nak tunjuk orang lagi. Okey, Aidil. Cikgu nak tanya. Ini lah. Ni garisan apa? Tapi yang ni mesti bukan garisan dosa. Garisan apa? Garisan. Tak tahu. Cikgu cuba buka Garisan Tebal. Garisan tebal. Garisan tebal. Garisan tebal macam mana? Busuk. Okey. Hijau lah Aidil.
Sekarang saya nak uji kalian pula Cikgu nak bagi yang susah kan? Sebab ada dah berjaya jawab soalan tu. Susah. Okey. Yang ni. Kau Ni garisan apa? garisan ubat nyamuk tadi tu. Nyamuk tu. Okey. So apa nama garisan ni? Garisan Berlingkur. Pelingku. Belingkar lah. Berlingkar. Garisan pelingkar. Kalau yang ni? Ini Nipis. nipis. Garisan nipis. Yang ni? Ni berpacar. Berpacar. Macam apa? Macam bintang. Selain bintang. Si cikgu tak nak bintang dah. Matahari cikgu. Matahari. Mercun. Mercun. Suka main mercun ke? Tak. Cikgu ni. Ada bukti ke? Tadi. Okey. Okey, yang ni? Cikgu banyak yang tanya kami. Tepi dah. Saya jawab. Sebab kalian kan banyak tahu idea dia kata dia suka garisan tebal ni. Biarlah. Okey, kita tengok ni. Kasar. Kasar, okey. Oh. Betul. Alhamdulillah. Okey. Kita tak boleh ejek kawan, okey. Kita kejap. Idea kena buktikan idea ni betul kan. So kita uji salah satu ni. Okey. Dia buat bang. Tadi hebat sangat. Hebat sangat tadi. Ni bagi saya sikit je. Garisan. Garisan kecil. Kecil. Okey. Jangan tu lah. Tapi sebenarnya betul kan yang ni kecil. Okey, kita cuba betulkan idea. Garisan ni. Garisan nipis. Ya, betul. Nampak Okey. tak? Bukan idea je yang bagus. Semua yang bagus kan yang menjawab soalan ni semua betul. Okey, so kita tepuk tangan. Kita akan start melukis garisan. Idea sukalah tu. Okey, so yang ni kertas idea. Okey. So yang ni kertas. Yang ni kat sini. Oh. Senangnya ni. Jadi jangan tengok sekejap Sekarang kan kalian kena ingat ada garisan apa tadi kan. Okey, kan tengok balik dia kat sini. So cikgu akan ajak idea dulu untuk melukis garisan yang pertama. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Jangan tadi tak ada coklat. Okey. Idea dah bersedia? Dah, okey. Yang pertama, garisan tebal. Jadi garisan tebal macam mana? Besar. Macam tu. Okey, so saya bagi marker pen ni kepada Aidil untuk lukis garisan tebal. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, ni Aidil. Lukis slow je. Okey, boleh? Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Kenapa macam tu pula? Okey, buat balik. Okey, buat balik. Betul ke? Okey, jadi kan sekarang kita akan kenal garisan tu dia ada di mana. Di sini dia ada di mana? Alam semula jadi. Okey, ni alam semula jadi. So apa alam semula jadi di sini? Ni awan. Awan, ada pokok. Kan papa pergi bawa jogging kan. Nampak dia apa? Tasik semua tu. Sebenarnya dekat sana ada banyak garisan. Suka kan alam sekitar? Suka. Cantik kan alam sekitar tu? Cantik. Ada tak main buang sampah dekat mana-mana tempat? Saya tak buang. Ada tak? Dia bagi mak saya. Okey, betul lah. Kita tak boleh buang sampah dekat alam sekitar ni. Kalau tak jadi apa, dia macam tak cantik kan? Korang pun tak suka. Nanti asyik main phone je dekat bilik. Tak boleh. Okay, sekarang kan macam tadi. Okay, kita tengok ada apa, gambar semula jadi dekat sini. Okay, kalau kita cari ada apa-apa yang kaitan dengan alam semula jadi korang fikir dulu. Dekat sini ada 1, 2, 3. Cikgu nak kalian cari
3 unsur alam semula jadi Ni ada pokok. Ni. Adil teruskan Adil. Okey, cikgu. Ini pun ada bunga. Tapi ni pun ada bunga. Tapi ni ada pokok juga. Ni ada bunga juga. So di sini kan dia cakap alam semula jadi. Yang kedua ni apa? Objek buatan manusia. So maknanya manusia yang Buat. manusia yang buat, betul. Ni karya seni. Ni kan pergi balai seni kan, pandai lukisan dekat dinding tu kan, itu karya seni. Sebenarnya karya seni tu kan dia menggunakan garisan, tahu tak? Oh. Okay, so di sini kan, okay, kita tengok yang mana dulu. Okay, kita tengok tayar dulu lah. Okay, tayar dulu. Okay, tayar ni kan, kamu rasa ni apa? Apa cikgu? Rasa ni kita kat mana? Saya rasa ayah ni, ayah saya kerja buat karya. So ayah saya manusia. Konsep macam tu Okey, walaupun konsep tu tak betul, tapi sebenarnya jawapan tu betul dekat sini Okey. Tayar dekat sini sebab manusia yang hasilkan, manusia yang buatkan tayar ni. Tayar warna hitam ni. So dekat tayar ni nampak tak ada garisan? Ada. Garisan apa? Garisan Saya apa? mercun, apa tu? Mercun tu apa? Pacar garisan pepacar. Okey. Oh ni. Ni betul. Okay, kita tengok lagi apa nak kat ni. Ni lah. Ni macam highway karat. Korang fikir dulu kan, ni dekat mana? Dia nak pergi mana? Nak colour. Nak colour. Ni apa? Ni Garisan bulu-bulu kan ni kita selalu nampak ada orang buat jalan. Yang depan Petronas Section 15 tu. Yang jalan lubang-lubang tu. Dia punya colour boleh sih. Boleh, tak ada masalah. Duduk diam-diam dekat sini tak buat ni. Nanti cikgu bagi coklat Okey. Okey. Nak? Betul ke cikgu? Ini tadi cantik dengan tengok apa Jadi dia dah lah kerana buruk. Okey. So, Saya rasa ni cikgu sebab saya selalu nampak orang buat jalan. jalan sebab Orang buat jalan lah, orang kan manusia. okey, sebenarnya jalan ni kan manusia yang buat kan. Betul. Betul. So yang ni Apa objek garisan buatan ni, manusia. cikgu? Apa garisan dia? Pertama saya nampak dia putus-putus. Putus-putus. Kita tak baca apa tadi? Sebab tu saya tanya cikgu apa garisan putus-putus cikgu? Garisan putus-putus sebenarnya macam ni lah dalam gambar ni. Dia tukar satu garisan putus. Garisan putus. Tapi hari ni kita hanya belajar 6 ini sahaja. 6 garisan ni sahajalah. So maknanya bijaklah kawan-kawan kita. Kamu pun bijak juga. So sekarang cikgu nak tanya. Yang ni. Kamu pula yang jawab. Yang ni apa? Yang ni bangunan cikgu. Bangunan. Tapi ada pokok. Pokok. Tapi yang besar tu apa? Bangunan. Yang utama tu apa? Bangunan. Bangunan tu di mana? Dia semula jadi ke? Buatan manusia ke? Karya seni? Karya sini. Ish. Cuba fikir sendiri. Yang ni apa? Biasa. Yang ni apa? Yang ni bangunan cikgu. Bangunan. Bangunan ni apa ya? Kamu rasa ni manusia yang buat ke tak? Aidil. Cikgu. Aidil. Aidil sini. Aidil. Sekejap fikir dulu yang tu apa? Aidil. Duduk sini. Bapak saya ada kawan, dia buat rumah. Buat rumah. Dia buatan manusia cikgu. Buatan manusia betul. Bijaklah tengok. Kalau masing-masing ni bijak. Nanti rosaknya mana? Kalau rosak. Tak elok lah. Kelas. Sekejap. Stop. Betul tak kalau buat tadi? Tak boleh kan? Tapi dia buat dulu dia tu. Stop dulu. Dengar cikgu cakap dulu.
Sekarang tugas idea adalah buat yang ni. Okay, buat yang ni Nanti cikgu tak boleh. Cikgu nak ajar mereka dulu. Okay, kalian berdua pula sabar. Okay. Oh, ni betul. Cikgu, Tak betul tak dah. Tengok semua dah tak betul dah. Okay. Cikgu macam dia hilang. Oh, ni buatan manusia. Ini masalah ID. Okay. Adi cakap sorry dekat kawan-kawan. Aidil. Sorry. Kau pun sama. Cakap sorry kat Aidil. Sorry. Okay. So sekarang kan kita akan tengok yang seterusnya. Saya nak bagi yang ni daun. Daun ni tengok aku. Daun tak bulu. Daun tu kat mana? Daun ni ke? Ih, tak payah. Aidil. Okay. Kau tengok cantik kan? Apa yang Aidil buat ni? Apa ni? So sekarang Aidil tambah baik. Cuba buat balik. Apa yang rasa Aidil nak tambah ke apa? Tengok. Bijak lah kan? Buat dulu kat sini. So sekarang mana? Sini. Okay, sini. Sini dekat sini. Okay. Ni apa? Daun. Daun. Kau masih banyak. Ni daun apa cikgu? Daun keladi. Kalau yang ni? Tu bunga kebangsaan. Wah, tahu bunga kebangsaan ni bunga raya betul. Bunga raya bangsa tu. Alas Semua menjadi. Okay, akhir sekali. Ciput. Bukan ciput, siput. Siput. Siput dekat mana? Dekat Sini. Dekat sini. Sini, tambah sini tengok lah. sini. Yalah. Okay, so ni semua Yalah. alam semula jadi. Cikgu dia rosakan. Tak lah. Okay tu tak rosak kan. Okay. Tapi kalau buat lagi cikgu akan rasa sedih. Aidil. Cikgu jangan bagi dia coklat. Siapa yang tak buat betul-betul, cikgu tak bagi coklat. Okay. Yang ni kan semua ada dekat alam semua jadi cantik kan. Tuhan dah cipta macam daun yang cantik, bunga yang cantik, dengan apa lagi? Siput yang cantik. So kita tak boleh main buang sampah, kita buat tempat tu kotor, kita tak boleh. Nanti kalau orang lain nak tengok ada garisan apa dekat ni dah tak boleh. Sebab kamu dah rosakkan Nanti daun. dia pupus. Pupus betul. Aidil duduk. Dia Aidil. nak apa cikgu? Dia tulis nama. Beri nama. Kenapa nama dia Aidil cikgu? Tak. Dia bukan perempuan Dia perempuan, kenapa nama dia lelaki tu? Dia ada nama kat belakangnya lagi. Dia tak tulis penuh lagi. Nampak. Tapi biasanya kita bagi dia apa? Aidil kan? Aidil duduk. Aidil. Cikgu. Aidil. Kalau buat lagi kan, cikgu tak nak bagi coklat dah. Cikgu sangat sedih. Cikgu rasa ni best daripada aku. Engkau. Gaduh lagi. Okey. Tak ada. Lepas ni yang saya nak cari cikgu Siti lah masuk kelas ni. Sedihnya kalian tu. Siti. Cikgu garang tu ke? Betul. Mana? Tak nak kan. Tengok Dah, cikgu buat tak saya buku nak yang dia. bersau. Okay. Seterusnya ada dua lagi kan? Okay. Kalau cikgu cakap yang orang buat ni betul, so maknanya dua lagi ni karya seni. Kita kena jaga semua ni. Kalau tak kamu fotokan kawasan tu, tak nampak garisan, tak nampak pokok kamu lukis ni, tak nampak awan yang warna biru ni. Okay. Jadi dah semua dah tak cantik. Macam ID. Cikgu cakap apa tadi? Buat kerja sendiri kan? Dah. Dia tak boleh bercakap sekarang. Bila cikgu cakap boleh bercakap, orang boleh bercakap. Okay. So dekat sini kan, Oh, dia boyfriend ke? so kamu kena lukis macam ni. Kenapa tak ada boyfriend? Boyfriend. Dia ada boyfriend. Tapi Buat jalan begini, boyfriend kaya tu. Kena tulis dia punya. Sini kita fokus dekat sini. Adalah, boyfriend saya pun duduk kaya 5 je. Ya ke? Dah set ke belum cakap boyfriend, girlfriend semua ni? Dah set ke belum? Dah sikit-sikit cikgu. Ada yang tak faham tak?
Dia kata dia tak faham siput saya. Saya cakap lah ni garisan berlingkar bukan siput. Kalau kamu dah belajar kan garisan berlingkar, so kamu kena ajar dia. Ni garisan berlingkar. Kamu boleh sebut garisan tu apa? Cak tak nampak sangat lah awak kasar awak ni. Cuba buat kasar sikit dengan warna yang gelap. Contoh aku contoh warna yang gelap. Hitam. Hitam ke? Ni awak. Pensel boleh. Ni kata lah. Aji dah siap ke belum garisan berbulu tu? Dah. Dia berbulu. Tu sama je dengan berbulu. Bulu saya macam ni. Cuba fikirkan bulu ni. Awak buat dia keluar sikit tau. Jadi okey je, tapi kalau Tiba-tiba jadi kedah. tapi kalau garisan kasar tu kamu boleh guna yang ni. Contohnya cikgu lukis kat sini. Contohnya garisan kasar ni kan. Macam ni. Kasar kan. Kasar tu contohnya sentuh ni. Kasar kan, permukaan yang kasar. Kali ni kan, meja ni kan. Okey. Ini macam tu. Berzinta. Pusing. Penting kita dapat rehat awak lagi. Garisan Pusing. panca macam Matahari. matahari. Matahari bangkitlah. Adi tahu lagu ni tak? Tak. Saya pun tak tahu. Ini tak elok lah gelakkan cikgu. Saya gelakkan awak, kita gelakkan cikgu. Perasan. Tak apa, kita belajar macam mana nyanyi lagu ni dengan Ain. Boleh tak? Boleh. Cikgu tak ada buat lagu tentang garisan ke? Lagi senang lah kami nak ingat. Kamu ada? Tak ada. Tak ada So lepas ni lah cikgu buka lagu garisan tu kepada kalian semua. Baik cikgu. Saya lukis kat susul sini, kelas cikgu hari ni. Semalam saya dah termimpi-mimpi dah. Dapat kelas dengan cikgu hari ni. Kalau nak cikgu masuk tu kena macam sekarang. Mana Cikgu Siti? Kalau cikgu Siti masuk. Cikgu Siti bawa rotan je. Cikgu Siti tu Pindah bosak. sekolah. Saya bagi taubat saya. Timak saya sispa cikgu. Sebenarnya cikgu Siti sayang kalian. Dia dekat bila guru dia cakap kalian ni bijak lah. Tipu. Tak tipu lah, memang cikgu cakap kalian ni bijak. Tak ada bukti pun. Nanti saya bawa kalian jumpa cikgu Siti. Tak nak. Kita tengok cikgu Siti Cikgu apa. Siti marah. Cikgu Siti tak marah. Cikgu Siti marah sebab apa? Sebab Aidi degil. Tapi selain Aidi, kalian ada cakap bahasa Aidi tak? Cakap dia. Tak ada. Ada. Tu masing-masing kita buat kerja. Kalau tak, dia pun nak jadi macam cikgu Siti, macam Harimau. Tak boleh. Harimau Melayan. Nanti cikgu suruh cikgu Siti masuk. Cikgu kan cakap apa? Tak boleh sentuh buku cikgu ni kan? Dah siap ke belum? Saya tak tahu lah betul-betul cikgu. Okay, garisan tebal, garisan nipis, garisan kasar, garisan berbulu, garisan berlingkar, garisan... Cikgu Aini tidur cikgu. Mana? Sebab Aini dah siap awal-awal dah. Kenapa dia lukis pokok? Boleh je, tak ada masalah. Kalau kamu nak lukis pun boleh. Cikgu, dia comel bawah. Mana boleh? Cikgu Kau fikir aku tak nampak? Mana ada? Cikgu cakap hanya boleh lukis dalam... Cikgu, kenapa dia Dalam tulis ni warna sahaja. warna orange macam tu? Biarlah, cantik. Sekarang cikgu faham apa yang dia tulis kan. Idea satura isni ni kan. Tapi kalian punya ni lagi kemas. Dua-dua cikgu pun suka. Okay, saya lukis muka saya cikgu. Kalau cikgu lupa saya mana satu. Boleh je lukis kat bawah tu supaya saya tahulah siapa lain. Hijau kuning. Apa ni? Kenapa gigi saya separuh sebelah? Okay, kalian dah siap ke belum? Dah. Saya dah siap. Cikgu dia tidur saya. Cikgu dia tidur saya. Cikgu dia tidur. Dia nak saya ingat dia siapa. Boleh. Ikut je. Nak lukis juga.
Okay, semua dah siap Dah, saya dah siap. Bulat kecil, bulat kecil. Aku dah tidur. Oh, dia pun nak lukis dia siapa boleh? Sayang mama, sayang papa, selamat malam. Tak sedap lah tak? Okay, dah siap Dah cikgu, saya dah siap. Dah siap tu angkat tangan. Wah, semua dah siap. Okay, tepuk tangan. Okay, sekarang kan saya nak kalian semua kemas ni. You nampak surau tu tak kemas? Cikgu belum bawa ke sini ke dengan keadaan kemas kan? Okay. Okay. Ada sebenarnya nak bantu kalian. Okay, kita letak elok-elok boleh. Dengan kemas. Okay, adik duduk. Mana kertas idea? Ni. Okay, nanti saya nak idea cerita kat depan boleh? Okay. Okay, cantik tau semua nak tengok. Cikgu, kenapa dia letak dalam ni? Okay, ni bagi cikgu boleh? Okay, tutup. Nah, ni pun cikgu nak kemaskan suku cikgu ni. Cikgu dah tutup. Bagi cikgu. Okay. Okay, terima kasih tau sebab tolong cikgu kemaskan. Okay, sekarang kan Aku tak kemaskan pun. dia nak minta dia kemaskan tak? Okay, sekarang kan cikgu nak minta kalian tunjuk apa yang kalian lukis tu. Okay, boleh? Boleh. Anak. Saya nak tengok siapa punya paling cantik. Cikgu nak bagi coklat. Dia punya paling buruk. Kita tak tahu lagi kan? Kita tunggu dia cerita apa yang dia buat ni. Boleh tak? Cikgu ni apa? Ni dia. Aku buat lima. Okay. Jadi sekarang kan? Okay. Sekarang kita akan minta siapa dulu? Jangan. Aidil. Okay, yang tunjuk aja dulu. So, kamu dulu Ain. Hai. Ain dia. Kita kat depan. Okay. Ain kena cakap. Okay, saya bernama. Okey. Saya bernama Ain Fazatul Nur. Kelas 1 ceria. Hari Isnin. Tarikh 15/6/2026. 2026. Okay. Kalian nampak tak? Nampak kan? Okay. Ini saya punya gambar. Okay. Okay. Cuba ceritakan apa lukisan kamu ni. Yang pertama, kalian dengar ya, ini adalah garisan tebal. Kalian boleh tengok saya ada buat dua jenis garisan tebal. Tebal kecil sikit tapi dia tetap tebal. Yang ini lagi tebal. Garisan tebal dia kat mana contohnya? Contoh kat sekeliling tu cikgu. Betul. Dekat sekeliling yang pertama adalah di sini, di tebal kecil. Yang kedua tebal besar seperti yang berada di tingkat di sini. Tadi kan? Okay. Okay, seterusnya ada garisan apa lagi? Garisan nipis. Garisan nipis ni garisan yang sangat halus. Tak Sebagai halus pun cikgu. Halus lah. Kalau kalian nampak, kalau bandingkan dengan garisan tebal, Cikgunya lagi halus. lagi halus Okay, nanti ceritakan. Tak nak. Tak apa halus Tak macam ni. nak. Okay. Kat sini kita sambung contoh halus. Kenapa dia sampai belakang cikgu? Sebab marker pen. Sebab Aidil guna marker pen. So dia sampai ke belakang. Tapi nanti Aidil kena tunjuk kami Okay. Okay. Kita kena dengar Ain cakap sampai habis dulu. Okay. Yang halus ni contoh dia Tambah ID. Aidil. rambut. kena Tambah ID. Ni rambut dia. Rambut dia okay. Lepas tu yang ni garisan kasar-kasar. Contohnya Cikgu saya tak tahulah contoh dia dalam ni kat mana. kasar. Contoh macam buku cikgu tu. Oh, ini pun sebenarnya dia kasar. Kasar. Ini pun kasar kan. Ini kasar, ini pun kasar, ini Kasar. pun kasar. Bukan garisan. Okay, seterusnya apa? Memang yang cikgu dah monyok lah kata-kata dia. Tak bagus. Cikgu tak suka dah. Nanti cikgu tak suka. Cikgu akan sedih. Okey, garisan berbulu. Sebagai contoh, kita boleh lihat di tangan kita bulu halus. Tak nampak. Nanti Aidil bagi contoh lain lah. Okay. Okey. Tengok apa lagi?
Yang ke 5 ya. 5 garisan berlingkar. Ni kalau tengok garisan berlingkar saya macam siput dalam cerita snake, dalam cerita SpongeBob SquarePants tu. Ni nama dia Gary. Kepala dia. Kepala dia saya tak lukis lah sebab cikgu nak garisan je. Saya ambil inspirasi daripada Janganlah marah saya. Saya tak. Dia tak marah Kita pun. ni. Sebab dia suka dengan dia lukisan dia kan. Dia bangga dengan lukisan dia. Saya bangga tidak nak Malaysia. Saya bangga. Bukan. Okay, akhir sekali. Yang ni garisan pancaran. Dia macam pokok. Pokok. Pokok apa macam tadi? Pokok kelapa. Pokok kelapa. Pokok kelapa ke? Ada tempat yang Tapi ya, abang dia. Lepas ni cikgu bawa keluar tengok ada tak garisan pancaran dekat pokok kelapa. Tu pokok tu cikgu, pokok tu. Oh, pokok tu okey. Nampak tak? Okey, nampak kan? Okey, betul. So, cantik tak lukisan air? Cantik. Tapi dia orang cantik lah. Cantik. Cantik. So, cikgu nak tulis markah kat bawah ni. Ni betul. Semua cantik lah. 6. Fuya, sukses. Cikgu nak bagi 6 star dekat sini. Jangan lupa. Kau tak payah lah dekat. Okey, tepuk tangan. Okey, seterusnya. Adi nak dulu ke? Kita tengok Adi punya. Okey, Adi tak tahu. Adi tengok sana. Okey, sebut saya bernama. Tengok tu cikgu. Jomlah sama-sama tengok. Karya dia ni cantik ke tak? Bukan. Tapi cikgu rasa cantik. Okey, cantik Saya lah. yakin dengan Saya tulisannya. bernama Ai. Kalau Siapa nama lelaki? Kalau lelaki ke perempuan? Saya perempuan. Saya tak tahu. Cuba tanya mak saya kenapa bagi saya. Saya rasa Biasanya kita panggil dia Aidil. Sebenarnya dia ada nama-nama kat belakang tu. Tidak. Saya Aidil Jenny sebenarnya. Okey, cuba sebut nama penuh. Aidil Jenny binti Malik Abdul. Jenny. Ha, Tak kena dalam muka. ada tak? Kerasa Saya satu ceria. satu ceria. Hari Kerasa ni dia. hari Isnin. Nampak tak? Tak. Tarikh 15/6/20 26. Okey, betul. Okey, janji sekarang kan. Kita tengok yang pertama ni, garisan tebal. Tebal tak saya buat? Tak. Tebal lah. Tebal lah macam ni kan. Kalau rasa tak, kita cuba Jangan tidur. kita cuba bandingkan dengan garisan nipis ni. Nampak kan? Tengok ni, saya Tengok, buat. tengok. Cantik kan dia buat. Jalan-jalan dengan sepatu. Ada manusia tu. Ni siapa ni? Saya dengan mak saya. Okey, garisan nipis. Ni garisan nipis pula. Ini ialah rumah pokok. Macam tebal ni cikgu je buat. Ni kan lagi Tapi kalau kita bandingkan ni lagi tebal kan? Garisan Tu macam tebal ni, garisan ni. Dia macam main buat tadi. Tapi dia tengok okey je sebab tebal dia macam ni kan? Nipis. Sikit-sikit. Ni pula. Yelah. Ni garisan kasar. Saya buat jadi lipan. Kau nampak kat dekat sini ada nampak kasar tak? Nampak. Nampak ke? tak, saya tak nampak kasar pun. Saya nampak macam bulu-bulu. Saya buat lipan. Okey, idea. Ya, okey. Cikgu pun rasa tak kasar lah sebab kasar tu contoh air punya. Nampak macam Nampak tak contoh tak licin kan? Tapi tak apa Aidil, nanti kita cuba. Salah. Ni kan garisan berbulu. Bulu. Aidil suka main ni. Sama Dia tak? suka main tadi. Sama tak? Sama tak? Tak. Boleh next. Okay. Ni garisan berlingkar. Pelingkar dia tengok siap ada Awal tau matahari. Itu puting beliung ke? Hujan-hujan tiba-tiba berpusing tangan. boleh juga. Air nampak alam sekitar ni ada. Contohnya puting beliung tu dia ada garisan pelingkar. Cikgu kelas sebelah menjerit. Jadi kalian tak boleh menjerit.
Kalian kena jadi anak yang baik. Lagi Kenapa cerdik. dia tutup muka? Saya nak tengok belakang. Okey, tunjuk. Air sekarang ni apa? Pancaran. Pancaran macam Matahari. 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 Okey, so kalau kita tengok di sini, ID punya garisan tebal betul. Nipis pun betul. Kalah. Ini tak betul. Tapi tak apa, nanti kita cuba lagi melingkar. Panjang. Tapi banyak juga dia betul ni. 5. Saya Pada 6. Apa? Kita lepas ni kita akan Cikgu tu apa? ni dia. Kita tengok ni. Gila. Taklah. Ni lukisan dia yang cantik. Macam Albert Einstein. Bila saya tengok ni, saya tahu ni Aidil. Bila saya tengok lukisan tu macam Cikgu lah, jadi rambut dia kembang macam tu lah. kembali mangkuk. ini dia kemas. Dia kata dia nak tunjukkan yang terbaik untuk cikgu. Dia So saya cikgu nak bagi 5 star dekat Aidil. Yeay. Tepuk. No. Wah. Okay. Tanya Terima Aidil. kasih, cikgu. Okay. Seterusnya. Okay. Saya bernama Nama saya Atika Ain. Confirm nama awak Atika Ain. biasanya orang panggil apa? Ain. Ada dua Nama nama kita orang sama. Yeah. Saya dari satu ceria. Tak ceria pun. Ceria kan? Kita kan satu ceria kena ceria. Jodoh. Hari Hari ini tarikh 15/6/2006. Okay, yang pertama. Ni garisan tebal. Tebal dia tak tebal pun cikgu. Ya, dah. Kecil pada saya. Tadi kalian semua pun cakap macam tu. Tebal, nipis macam tu. Dia ada banyak jenis tebal lah. Okay, sekarang kan garisan tebal dengan garisan nipis kan? Tak. Tebal macam ni. Kalau nipis? Okay, dia ada tak macam tu? Sebab tebal dia macam ni, nipis tu. Oh, ada cikgu. Ada lah kan? Ini dia lah idea ni. Dia nak buat Saya tebal. buat kuning sebab dia langit. Cikgu, dia nak waktu dia. Matahari. Ada dia lagi, tunggu air. Biru laut, hijau rumput. Okay. Seterusnya. Ini garisan halus nipis cikgu. Okey, nipis. Nipis. Seterusnya. Ini garisan kasar. Kasar. Ini kasar yang betul tau. Kalau Aidil tengok ni, garisan kasar. Seni kan seni. Tak apa, lepas ni cikgu bagi latihan, Aidil buat. Garisan. Aku tak nak lihat nampak hari ni. Yang ni garisan berbulu. Bulu. Berbulu-bulu. Okay. Yang ni garisan berlingkar. Berlingkar. Banyak Yang yang ni kena yau. garisan pancaran. Macam Pancaran. muncul. Cun. Ni saya. Oh, yang ni Ain. So, cikgu rasakan dia tengok satu Tebal ni betul. Betul. Kasar, bulu, berlingkar, pancaran. Betul. Aidil ni salah. Tak apa. Jangan jawab. Okey, tenang. Tenang. Duduk. Terima kasih. Okey. Tepi dah. Nak masuk ke? Okay. Dah ceritakan lukisan kalian kan? Jadi cikgu rasakan lukisan kalian semakin cantik. Dia ada cantik yang berbeza. Contoh hari ni kan dia lukis kucing peliung yang ada 3. Banyak. Kalau untuk Ain punya, cikgu suka dia punya garisan pelingkar ni. Kalau Ain punya saya suka apa Tak suka semua. Saya suka, cikgu masih suka. Apa yang kalian buat ni sangat Suka ni. istimewa. Cuma buruk. Dia suka Idea garisan tebal. Sebab memang idea ada tunjukkan garisan tebal tu macam mana kan. Dia mau gambar. So yang ni kan nanti simpan dalam beg dia. Jalan-jalan. Sepatu mana tu? Okay, so Terima kasih. sebelum rehat, kita tengok balik buku cikgu ni. Sebab cikgu takut kalian lupa lah. Okay. Tercabur dah. Cabut, okay. Ay, awak buat Hari ni. Tak boleh tentu So kalau nak berehat, kena ulang apa yang saya cakap Okay.
Yang pertama, garisan kasar, Garisan kasar. garisan berpancar, Garisan berpancar. garisan berbulu, Garisan berbulu. garisan nipis, Garisan nipis. garisan tebal, Garisan tebal. garisan pelingkar. Garisan belingkar. Jadi kalau kita tengok di sini, garisan-garisan ni ada dekat alam semula jadi, ada dekat objek buatan manusia dan ada dekat karya seni. Karya seni contoh dalam lukis ni. Hasil seni kalian, lukisan kalian ni. Cikgu sangat suka. Saya nak buat pameran. Buat pameran nanti kita tampal dekat kelas kita. Siapa yang Cikgu Siti tengok Cikgu Siti mesti puji kalian. Mana cikgu ini? Cikgu Siti suka, mesti suka. Okay. So, saya rasa itu sahaja hari ni. Nak rehat tak? Nah. Okay, kalau nak rehat, jom kita nak campur dekat cikgu. Semua bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih kalian. So, jumpa lagi Yeay. Okay, bye.